Nabi Harun alaihi salam sebagai wazir menteri. Sahabat-sahabat semua, Nabi Musa alaihi salam diutuskan, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Bani Israel ini, sahabat-sahabat semua, dia adalah golongan Yahudi. Saya cerita sedikit, sahabat-sahabat semua, tentang Bani Israel ini. Tambah-tambah di zaman Nabi Musa alaihi salam ni. Sahabat-sahabat semua, Bani Israel ini, kalau kita lihat salasilah ataupun keturunan mereka, kita tidak nafikan bahawa golongan ataupun para nabi dan para rasul, kebanyakannya mereka ini daripada golongan Bani Israel. Itu tidak dinafikan, sahabat-sahabat semua. Kita lihat sedikit salasilah, sahabat-sahabat semua. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai 2 orang isteri. Yang pertama Siti Hajar dan yang kedua Siti Sarah. Daripada Siti Hajar ni, sahabat-sahabat semua, lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam ni lahirlah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan Siti Hajar ini, sahabat-sahabat semua, mereka ini berbangsa Arab, berketurunan Quraisy. Berbangsa Arab, berketurunan Quraisy daripada Siti Hajar. Manakala Siti Sarah pula, sahabat-sahabat semua, Siti Sarah, daripada Siti Sarah ni, sahabat-sahabat semua, lahirlah Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, sampailah Nabi Isa alaihi salam. Daripada Siti Sarah ni sahabat-sahabat semua, mereka ini adalah daripada golongan Bani Israel, ataupun kita panggil golongan Yahudi, bangsa Yahudi, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua, kita tidak nafikan bahawa Bani Israel ini, mereka ini bangsa yang mana ramainya para nabi dan para rasul lahir daripada keturunan ataupun bangsa mereka. Tapi sahabat-sahabat semua, dalam masa yang sama juga, mereka inilah juga yang selalu ingkar dan tak mahu ikut para nabi